Turki akan menyingkirkan sistem anti-pesawat S-400 buatan Rusia untuk kembali ke program F-35 Amerika Syarikat. Dalam persidangan yang diadakan di Abu Dhabi, Duta Amerika Syarikat ke Turki, Tom Barrack, menyatakan bahawa Ankara sedang bergerak ke arah menghapuskan sistem pertahanan udara S-400 buatan Rusia. Pegawai itu mengesahkan bahawa Turki telah menyelesaikan isu operasi sistem, walaupun beliau menekankan bahawa pemilikan semata-mata terus menjadi titik konflik bagi Washington. Saya percaya isu-isu ini akan diselesaikan dalam tempoh 4 hingga 6 bulan akan datang, Barrack mengisytiharkan. Apabila ditanya sama ada Turki sedang bersedia untuk menghapuskan sistem itu, dia menjawab, ya. Pertikaian S-400 dan pengembalian kepada F-35 pemerolehan S-400 hampir sedekat lalu menyebabkan Turki dikecualikan daripada program F-35 Joint Strike Fighter pada 2019. Amerika Syarikat juga mengenakan sekatan ke atas syarikat pertahanan Turki di bawah Undang-Undang CAATSA. Washington berhujah bahawa sistem Rusia boleh menjejaskan keupayaan siluman F-35, manakala Ankara menegaskan bahawa S-400 tidak akan disepadukan ke dalam seni bina NATO. Walaupun penyingkirannya daripada program itu, Turki telah membayar kira-kira $1.4 bilion Amerika untuk pembelian 100 unit F-35, dana yang tidak dibayar balik oleh Amerika Syarikat. Pada September tahun ini, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menyatakan selepas bertemu dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bahawa Turki mungkin terbuka untuk meneruskan pembelian F-35 dan berkata bahawa Erdogan akan melakukan sesuatu untuk Amerika Syarikat tanpa memberikan butiran tambahan. Percubaan untuk memulihkan hubungan dalam NATO. Amerika Syarikat dan Turki mempunyai dua angkatan bersenjata terbesar dalam NATO. Menyelesaikan pertikaian mengenai S-400 dan F-35 dilihat sebagai satu langkah ke arah mengurangkan ketegangan dalam pakatan. Ankara, bagi pihaknya, berusaha untuk mengimbangi hubungannya dengan Rusia, pembekal utama gas dan minyak, yang menambah kerumitan kepada proses diplomatik. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, pelbagai pelakon politik Turki secara terbuka menyatakan keperluan untuk meninggalkan S-400 untuk menormalkan hubungan dengan Washington. Bekas Menteri Negara Kavit Çaklar menyatakan, jika saya bertanggungjawab, saya akan menarik balik S-400 dari Turki, kita perlu mencari jalan keluar. Kita mempunyai hubungan baik dengan Rusia, cara terbaik ke hadapan adalah untuk berunding dan menjelaskan bahawa, sebagai anggota NATO, kita tidak boleh menggunakan S